Ramai yang cakap makan carrot ni boleh baiki rabun mata. Tapi betul ke? Okey, jom kita pergi check. Vitamin A tu penting untuk mata kita. Dan carrot tu memang kaya dengan vitamin A. Sebab itulah mak ayah kita suruh anak-anak ni makan carrot banyak-banyak untuk elokkan mata diorang. Sebetulnya badan kita perlukan vitamin A tu dalam jumlah yang kecil sahaja. And for what? Untuk maintainkan kesihatan mata. Kita boleh dapatkan vitamin A ni bukan setakat daripada carrot, banyak lagi sumber-sumber lain yang kita boleh dapatkan. Antara contohnya sayur hijau, dairy product and even fish. So yes, vitamin A ni memang bagus untuk mata korang, tapi function dia helps to maintain a good eyesight, not improving your vision sampai korang rasa tak perlu pun pakai spek tu. So in conclusion, vitamin A ni bagus tapi dia untuk kesihatan belakang mata, tapi bukan menghilangkan rabun, sebab rabun ni biasanya berpunca daripada bahagian depan mata.